Kepada dealer public gold, stoplah compare dividend ASB, tabung haji dengan emas kau tu. Method berbeza, risiko pun berbeza. Hanya tak salah pun nak bandingkan emas dengan dividen ASB ataupun tabung haji. Sebab masalah utamanya bukan salah tempat pelaburan tu, tapi ramai yang tak faham tentang tujuan simpanan. Sebab ramai yang disimpan duit tapi untuk jangka panjang. Jadi bila tak faham tujuan, itulah punca kita salah guna. Jadi jangan disebabkan ada sebahagian dealer yang ajar perkara yang tak betul, habis pukul rata semua dealer emas public gold ni sama. Sebenarnya guru saya ni dah ajar perkara yang betul, yang mudah dan praktikal untuk ramai nak jadi kaya dengan emas. Yang pertama sekali kita kena faham apa maksud kaya. Kaya ni maksud dia tabungan tambah harta tolak hutang. Selagi tak ada tabungan 6 ke 12 bulan gaji, belum masanya lagi untuk kita fikirkan alat pelaburan mana yang terbaik. Jadi fokus menabung je dulu. Jadi tabungan ni yang dimasukkan termasuklah ASB, tabung haji, emas ni pun termasuk dalam tabungan. Jadi perbandingan peratusan yang mana lebih baik, emas lebih tinggi daripada ASB ni perbandingan untuk jangka masa. Jangka masa pendek, okey, sesuai letak dengan ASB tabung haji. Kalau untuk jangka panjang, lebih baik menabung dalam bentuk emas. Sebab nilainya lebih terjamin. Sebab ramai je yang simpan duit tapi dia tak guna dalam masa terdekat. Jadi rugi inflasi. Dan ramai juga yang allergic nak simpan duit ni. Nak simpan duit je bocor. Simpan duit je terguna. Akhir sekali tak ada tabungan. Jadi emas solusi kepada masalah tu. Bila dah simpan emas, duit tak mudah bocor. Jadi itu fungsi emas ni bukan sekadar untuk long term punya saving saja, tapi sebagai ubat bagi mereka yang ada masalah simpanan bocor, yang bekerja dah bertahun-tahun dah. Saving RM1,000 pun tak ada. Jadi mana-mana alat kewangan, ASB ke, tabung haji ke, emas ke, dia ada fungsi dan kelebihan yang tersendiri. Jadi kita kena tahu fungsi ni yang mana sesuai untuk kita capai matlamat kewangan kita. Jadi siapa yang belum ada 3 ke 6 bulan gaji dalam bentuk duit, boleh belajar menabung dalam bentuk emas, menabung sedikit-sedikit ikut bajet serendah 1 gram atau RM100 melalui akaun Masgap. Pergi dekat profil saya ataupun boleh DM saya untuk saya bantu.